punya vlog pendek je lah, sebab aku mau masuk kerja petang. Tapi petang sampai petang malam ni shift. Lepas tu besok pagi aku ni shift juga. So hari ni aku nak buat mochi sebab apa? Takut besok orang minta Sabtu kan. Ya. Itu je lah. Jomlah teman aku sampai closing. Let's make mochi. Kerja kat kafe ni memang tak privacy. Kalau ada customer duduk sebelah, baik. Kantoi lah aku buat benda pembukaan kat sini. Macam tu. So kita memang genuine lah, orang kata. Customer boleh tengok lah kita buat kerja. Macam tu. Aku berdoa hari ni aku closing seorang-seorang ni, customer tak diamkan-bukan lah datang. Pukul 10 orang order ke, ataupun dah baru tutup mesej tanya boleh order lagi ke? Harap okey je lah. Okey, so sekarang ni kalau kita belah kan, tengok kat dalam ni. Alah, kau nak iklan pula. Kalau kita belah, dia dah tak ada putih-putih macam tadi. So maknanya dia dah masak sepenuhnya. Dah masak sepenuhnya. Kejap lagi kita dah boleh nguli-nguli. Mochi ni kena masak. Kalau tak betul masak, nanti dah kekeras lah, tak masak lah, dah mentah lah. Faham tak? Kau faham ke tak ni? Aku cakap pelik lah marah. Tengok spatula aku pun, Allah, hidup seakan mati tak mahu. Kita orang ada spatula lain, silikon. Tapi kalau untuk silikon tu, dia tak sesuai dengan mochi ni. Mochi melekat, jadi kena pakai plastik. Tapi Allah, kau tengok. Bos, tukar bos. Apa bos? Dengar lagu ni teringat pula dekat Niel lah. Kesian dia, tak guna punya cap. Leather tak boleh pakai. Dasar misoginis. Okay, dia dah nampak macam masak semua. Nampak tak? Dah masak semua ni. Kita boleh letak dia ke tepi dululah. Sebab dia kena sejuk baru kita boleh kulit-kulitkan dia. Sebabkan aku kerja malam ni dengan besok pagi, so aku kena prepare lah mochi ni punya stok untuk jual. Tempat ni aku nak kena bersihkan sebab di sini lah tempat kita nak uli mochi jadi. So dia nak bersihkan, nak bersihkan lah. Okay, sekarang ni kita nak pegang mochi. Mochi ni belum sejuk lagi, dia kena sejuk baru boleh uli. Okay, so sekarang ni kita nak sangai tepung jaga. Okay, so kita tak ada dapur, kita cuma ada dapur ni je. Kita nak sanggaikan dapur ni untuk buat salutan lah, salutan kepada mochi. Okay, dia dah sejuk, so kita dah boleh mula-mula.
tangan bersih. Okay, make sure tangan bersih. Okay, so aku sepatutnya double up sukatan. Tapi kenapa aku dapat 3 biji je? Cuma aku kena check sukatan aku betul ke tidak tadi. Sebab sikit. Sebabkan itu kita kena, aku kena buat lagi satu batch. So at least bila ada customer tanya, bendanya ada. Faham tak? So kita buat lagi satu. Let's masak. Cheesy lah. Sebab kalau bukan cheesy lah. Lapar lah. Tadi dah makan dah padahal. Tak ada orang ni, baik kita pergi check gas. Like, tong sampah is literally dekat belakang. Betah susah sangat nak Malaysia ni. Okay. Tu belum cerita lagi. Flush toilet macam rupa. Dah 2025 pun oh lagi.
tak ramai, sebelah pun tak ramai. Tak tahu ada event apa-apa ke yang tak ada Rakyat Malaysia ni dekat sini. Selalu dia macam Jumaat malam Sabtu dia busy, tapi tak busy. So bagi aku seorang, so aku akan start menyapu dulu. Okay, dah. Okay, sekarang ni pukul 9.48. Lagi 5 minit nak tutup pukul 10. Tapi aku buat slow-slow sebab tadi tiba-tiba rush, tiba-tiba datang. Okay, so let's go. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Dengan memasang lagu. Kita nak kira stop pastry. Sebab kita dah sapu tadi, so kita tak sapu tak? Yes. Alhamdulillah. Okay, masa untuk kita nak back flush ni mesin ni. Kita pun nak tutup, nak basuh. Sekejap, kalau tutup close 3 minit, maknanya kita kena close. Kita kena kunci terus. Berapa customer ni kalau selagi kita tak letak lampu tutup macam tu, mesti tanya boleh order ke? Macam tu. Haha. Back flash. Everything, let's go. Let's go. Let's go. Kenapa aku suka letak benda ke belakang? Ini dekat depan. Let's go.
pukul 8.18. Seperti biasa, aku masih bersendirian dan kita nak buat apa ni? Sabar. Kita nak connect. Kita kena connect dulu. Kita kena connect lagu baru boleh buat opening. Kita dah sapu mop lah. Tapi aku tak record sebab masa tu aku tengah seleki. Aku tengah tak siap, tersenonoh rupa aku tadi. So aku tak record lah. Assume je lah aku dah sapu dengan mop. So sekarang kita nak susun kursi-kursi ni. Okay. That's all for today. Aku nak tukar baju tudung kan sebab tadi ada kopi tumpah. So ni nak balik, aku tukar tudung lah. Sebab hari ni aku shift pagi saja. So I on the way nak balik lah kan. Aku punya opening sikit je, tak ada banyak. Sebab lebihnya customer je. So till we met, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, dalam vlog-vlog akan datang, InsyaAllah. Jumpa lagi. See you later, alligator. Bye-bye.